Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bersara kepada Cikgu Soha. Semoga Cikgu Soha selepas bersara sihat sentiasa bersama keluarga dan jadikan persaraan ini satu perkara hidup Cikgu Soha yang sangat-sangat bermakna. Semasa Cikgu Soha berada di sini bersama saya, dan saya difahamkan Cikgu Soha ini adalah cikgu yang paling lama di SK Ketih, yang sebenarnya banyak menyumbangkan khidmat bakti sebagai seorang guru dan melahirkan pelbagai pelajar, melahirkan pelajar-pelajar yang sudah berjaya, dan pastinya Cikgu Soha menjadi idola lah kepada guru-guru baru di sini. Selamat bersara Cikgu Soha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Soha yang akan bersara, selamat bersara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Soha di atas sumbangan dan khidmat beliau kepada unit kurikulum. Saya mendoakan semoga Cikgu Soha sentiasa diberikan kesihatan, ketenangan dan kegembiraan dalam kehidupan selepas persaraan. Selamat maju jaya dan selamat menikmati masa berkualiti bersama keluarga. Selamat bersara Cikgu Soha. Kepada Cikgu Soha, saya ucapkan selamat bersara, selamat menempuh alam pencing, dan semoga Cikgu Soha sentiasa dalam rahmat Allah sentiasa dan dikurniakan kesihatan yang baik. Sesungguhnya yang indah itu adalah pertemuan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal hanya kenangan. Dan semoga Cikgu Soha sentiasa dalam rahmat Allah. Sekian, terima kasih. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Soha kerana telah sampai ke destinasi terakhir dalam profesi yang mulia ini. Untuk Cikgu Soha, terima kasih di atas segala jasa dan dedikasi yang Cikgu curahkan dalam bidang pendidikan selama ini. Semoga Cikgu Soha terus bahagia, sihat dan sentiasa diberkati dalam menempuhi fasa kehidupan yang baru. Terima kasih Cikgu Soha sekali lagi dan selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Soha. Kami doakan semoga Cikgu Soha diberikan kesihatan yang baik dan bahagia selalu bersama anak-anak dan cucu-cucu. Selamat bersara Cikgu Soha. Selamat bersara Cikgu Soha. Semoga Cikgu Soha dikurniakan kesihatan yang baik Dan dapat meluangkan masa sebaik mungkin bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Cikgu Soha. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat kami Cikgu Soha, kami mengucapkan selamat bersara dan gunakanlah masa yang ada sebab bersara itu dengan sebaiknya. Selamat bersara Cikgu Soha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Soha, kami mengucapkan selamat bersara. Semoga persaraan ini akan menjadi lebih bermakna buat Cikgu Soha, bersama keluarga, beristirahat, mencari ketenangan, kedamaian, tidak ada lagi kekacau bilauan. Maknanya relax-relax, tenang-tenang, santai-santai bersama ahli keluarga. Jangan lupakan kami warga guru-guru lelaki di Caprice ini. Semoga ukhuwah yang terbina akan berjalan selamanya. Selamat bersara Cikgu Soha. Selamat bersara Cikgu Soha. Selamat bersara Cikgu Soha. Ha ha ha. 5 ha. Okey. Terima kasih Cikgu Soha atas kerjasama sepanjang berada di SK Ketih. Selamat bersara Cikgu Soha. Jumpa lagi. Semoga berbahagia. Assalamualaikum. Selamat bersara untuk Cikgu Soha. Selamat berehat lepas ini. Terima kasih sepanjang kita berada di SK Ketih. Segala kerjasama yang diberikan sepanjang
berhikmat di SK Ketek. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat bersara untuk Cikgu Soha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Zaman bin Muhammad sini ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Soha. Selama dia bekerja di SKKT bersama saya ingat lebih kurang beberapa tahun juga. Lepas tu saya masuk balik ke SKKT. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat bersara dan semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Sekian, terima kasih. Selamat bersara Cikgu Soha. Jumpa kami di sini. Bye. Selamat bersara Cikgu Soha. Tiga. Selamat bersara Cikgu Soha. Bye. Selamat bersara Cikgu Soha. Bye. Selamat bersara Cikgu Soha. Assalamualaikum. Saya Farhan Wisyah. Saya daripada batch UPEXA 2017. Saya sekarang ni dah universiti. Saya sekarang ni dah ambil medik dekat Manipal, Melaka. Sekarang jadi saya nak berterima kasih lah dekat Cikgu Soha kerana telah ajar saya dulu, ajar saya bahasa Melayu. Saya time SPM pun dapat A+ lah Cikgu Soha. Tapi terima kasih Cikgu Soha kerana telah ajar saya. Saya doakan Cikgu Soha dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberkati sepanjang masa. Amin. Baik Cikgu Soha. Hai dan Assalamualaikum Cikgu-Cikgu SKKT. Saya Anisha dari kelas 6 Alpha 2017. Saya nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Soha. Cikgu Soha adalah seorang cikgu yang pernah mengajar saya bahasa Melayu masa saya tahap 2 dari darjah 4 sampai darjah 6. Cikgu juga adalah salah seorang cikgu yang tolong saya untuk confident dan juga lebih yakin, especially masa saya masuk perniagaan bercerita dengan pidato itu. Terima kasih cikgu dan saya ucapkan selamat bersara. Semoga cikgu sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Selamat berehat di samping keluarga yang tercinta. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih Cikgu Soha. Nama Cikgu kekal selamanya.